Assalamualaikum geng. Sekarang ni kita nak pergi makan sup belut. Sebab kita ada nampak dalam video ada sup belut Tabah ni dia. Kita nak kita tengok lagu mana jadi tak. Kalau jadi kita kira sedap. Kalau tak jadi tu kita angguk-angguk biasa tak yak gapo tu maksudnya beh-beh deh. Jadi lokasi dia okey, saya awak nampak ni lorong pertama deh, lorong pertama. Okey lagi. Lorong kedua, lorong mahala patah deh, patah Tabah. Patah Hak Sadiq. Ni lorong patah. Racing sikit. Dari mana? Asli tu dia rasanya. Ni jalan dari rasanya. Depan ni Nago ni. Okay, kita tengok Nago mana. Okay, sekarang ni kita sapa dah kedai dia. Kedai dia bahasa sikit dah. Tu. Bahasa Melayu kat Longci. Longci maksudnya tengah cuba dah. Okey. Okay, menu dia semua menu bahasa Sia ke? Ada bahasa Melayu pun ada dah. Okay, jadi kita nak tengok sup belut ke apa dia ada. Sup belut. Sup belut. Mana sup belut? Tak ada dalam ni. Sudah. Tu ada. 70 kub. Lebih kurang lah. Lebih kurang 9 riyal lah. 9 riyal kalau lah ni. Duit ya mahal dah ni. Belut goreng, sup belut, pakpik belut. Okey, jadi kita tak mana nak pakai ke apa? Dia style gini dah, dia style buat mari kertas kita tulis. Pong kedah apa gini. Ini ada setengah kedah. Ni siapa ada gini. Kita tulis semua dia tulis menu, jadi kita write je lah nak berapa 2 3 ni. Ni kuantiti, ni rego. Jadi mana ke tu? Sup belut. Sup belut sini ni. Sup belut. Dia patutnya kena buat bahasa Melayu. Nanti kita show ke dia. Mana tahu saya awak nak mari dak sebab kita tengok video kita. Lepas tu nak tuliskan ni. Ada sini. Tulis situ ya. Mana belakang gitu ya. Okey, beres lah. Yang agak kecewa sikit sebabnya belut habis. Jadi kita ambil sup tulen je lah. Sup tulen dengan telur dadah. Tapi lebih kurang je. Kalau jadi, insyaAllah jadilah. Okey, kita tengok. Ni adik kita ada apa? Mi tom ye. Kita try dulu. Nampak dia punya kuah ni nampak. Kat molek. Bismillah. Okey, ada kemanis sikit. Tapi okey kan sedap. Esok tu kita sapa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sup okey, cuma kalau kita gini benar, dia tak sama benar. Sup belut ni dia orang panggil apa? Dia punya lemuk dia tu dah. Dia punya lemuk, dia punya creamy dia tu lain sikit. Jadi kita nak rasa jadi kodok sup belut tu kita kena terus sup belut juga. Kalau kau ni boleh makan biasa. Tapi yang special sini dia guna daging kapung deh. Dia bukan guna daging import deh. Daging kapung nampak dia punya tulai dia. Tulai rusuk. Kena aja. Rasa dia biasa-biasa je. Tak wow sangat tak. Tak ada biasa, boleh makan. Jadi kalau saya awak nak lagi, nanti kita letak link di description ataupun saya awak tengok di video tadi. Kalau boleh nampak, rasanya nampak dah. Okey, jadi setakat saja untuk video kali ini. Pak mana suka dengan video ni, jangan lupa like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.